Puan ni kata apa? Latih. Dia kata tak apa, aku nak uji dia. Aku nak berzina dengan dia. Dan bukan wanita biasa, wanita cantik yang terkenal. Maka perempuan tu pun main seorang diri. Dia panggil Juraish. Juraish buat tak heran, dia masuk dalam bilik tu. Dia pun goda Juraish. Juraish pun halau dia keluar. Yang ni perlindungan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Bukan senang tuan-tuan. Orang lelaki ni, orang perempuan kuat lagi. Kalau yang perkara-perkara macam tu, orang lelaki ni banyak yang tewas tu. Seorang diri. Dah lah aku tawarkan free pula tu. Cantik pula. Tolak. Dia marah lagi, rasa tercabar. Dia kata tak apa. Dia keluar tu, dia tengok ada pengembala dekat dengan kawasan tu lah, pengembala kambing. Dia tak berzina dengan pengembala ni. Anak tu aku tuduh anak kamu. Dia pergi cari, dia jumpa dekat tu ada pengembala kambing. Dia berzina dengan pengembala kambing tu sampai mengandung. Bukan 3 hari, 9 bulan lah. Masih dendam lagi. Bila dia lahirkan anak, keluar pula anak tu sihat elok. Dia pun pergi tunjuk kawan kampung, anak Juraish, habislah aku ni, macam mana ni. Orang kampung bila dah up status di Facebook, di Insta, semua dah ada tu. Oh, jahat ni. Kan tak payah tanya-tanya dah. Share, jom kita share cepat ni berita. Tu imam ujung tu, dia betul ke? Betul, semua orang dah share dah. Awak tak share lagi ke? Belum, sekejap. Share dulu. Yang penting fitnah dulu. Yang penting sebar dulu. Tak payah tanya tuan tu. Oh, syaitan rupanya dia ni apa semua. Satu kampung berhimpun. Jom pergi tempat dia. Dia orang keluarkan Juraish, heret dia, pukul dia. Pukul. Robohkan tempat. Oh, duk buat tempat ibadah, semayang apa semua. Selama ni hang lah yang berzina. Tuan-tuan, berapa puluh tahun tu, beribu yang datang minta doa lah, apalah macam-macam. Sekali je berita palsu, buruk hidup dia ke semuanya. Ini manusia. Memang begitu fitrah manusia. Satu je berita tanpa tabayun, pukul Juraish dan robohkan rumah dia. Juraish tanya, kenapa? Apa yang aku buat? Baru sempat tanya. Ini yang berlaku hari ni. Samalah. Sebar dulu, share dulu, kutuk dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan share. Biar orang lain nak share. Keluar berita-berita sensasi apa. Tiap hari ni. Setiap hari kawan ni serai yang ni. Tak payah kongsi. Kemudian baru sempat tanya, apa yang aku buat? Tak payah tanya apa yang kamu buat ni. Tanya perempuan ni. Kan macam tu. Perempuan tu datanglah bawa bayi tu. Ni sebenarnya ni anak Juraish. Aku berzina dengan dia 9 bulan lepas. Juraish pun tengok. Juraish kata, izinkan aku solat 2 rakaat. Ni kekasih Allah. Maka Juraish pun solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dia minta, wahai Allah, tunjukkan kebenaran. Dia pergi kat bayi tu. Dia pegang bayi tu, ataupun dia cucuk dengan ranting, dia pegang. Juraish kata, siapa ayah kamu? Bayi umur berapa hari? Bayi tu pun tengok Juraish. Dia kata, Fulan ibn Fulan ar-ra'i. Apa bin apa? Pengembala kambing tu. Sebut semua jelas. Pakat picum tangan balik lah. Minta maaf Tok Guru, kami ni tak tanya dulu. Up semua status dah, share dah. Tok Guru memang betul lah, Tok Guru ni baik dulu apa. Baru duk Tok Guru. Boleh tak kami nak bina balik rumah ni dengan emas bilik ni? Juraish tak payah. Buat balik dengan batu je, dengan selut je. Maka dibina balik. Pakat minta maaf balik kat Juraish. Subhanallah.